dah siap mesin, ni baru separuh tau, ada banyak lagi belum siap. Kita masukkan dalam tong ni untuk kita bancuh. Okey, biasanya cili ni kita buat, lepas kita buat kita tak boleh pakai terus tau. Kita akan pakai 3 hari selepas proses sebab dia ambil masa yang lama. Hari pertama kita mesin dan kita akan keluarkan wap. Lepas kita dah siap perap, dah buangkan dia punya gas, baru kita masukkan gula dia. Perap dia lebih kurang dalam 5 jam. 5 jam untuk buangkan gas dia, lepas tu baru kita bancuh. Kita bancuh dia, kita pakai gula dengan garam je. Kalau 60 kilo cili, biasanya saya akan pakai lebih kurang dalam 30 kilo gula. Dan garam pun ikut kuantiti juga. Okey, lepas letak gula dengan garam, kita akan grandkan dulu, kita kacau bagi dia sebati. Okey, boleh pakai 2, satu korang boleh pakai sendok. Tapi saya dulu pakai sendok juga waktu buat sikit-sikit. Tapi bila buat banyak ni, saya dah tak larat nak kacau. So, saya gunakan grander ni. Bagi memudahkan kerja saya, dan gula dengan cili, garam lagi mudah sebati. Lepas kita dah kacau bagi sebati, kita akan simpan dulu lebih kurang dalam 5 jam macam tu. Kita nak bagi cili tu betul-betul rasa, gula dia, garam dia bagi betul-betul meresap rasa. Okey, itu saja untuk proses paste cili nasi ayam Ali Malik Kitchen.